pada saat semua orang tengah tidur, aku tengah entry sell dekat market gold. Okay, sekarang pukul berapa? Pukul 2.30. Okay, tengah entry sell. Okay, pakai account live. Aku tengah cari duit lebih tu. Okay, reason aku sell senang saja. Okay, breakout support, price ambil balik, tak berjaya pecah ke atas, dia turun dengan sangat mendadak, dia naik balik dekat sini, bermaksud menjadi satu resisten. Support become resistant. Tapi kan, aku dah nampak sesuatu dekat H4. Saya tak ni boleh pergi long lah. Okay, sekejap aku tunjuk. Okay, kamera, jangan buat hal. Okay, aku ada tarik satu trend line, and price bermain di atas trend line, bermaksud ini adalah structure buy. Okay, tetapi price dah buat breakout dekat sini. Kalau korang perasan, breakout, pullback, sepatutnya entry dekat sini, tetapi aku ikut momentum dia saja. Candle merah terlalu banyak, so aku akan target dia akan turun jauh. Tapi aku tak naklah tunggu jauh-jauh, sebab sekarang pun dah pukul 2.41. Lama tu, lama. Aku target dalam $1,000, aku TP. Dia sideway mat, tapi tak apa, tunggu jap. Update. Pam turun 116 pip. Aku akan take profit dulu. Sekarang pun dah lewat. Sekarang putus 120 pip atas lah. TP terus lah. Malah layan lah. 120 pip. Akaun daripada $2,000 sekarang dah jadi $3,154. Akaun real. So ni bagi pandangan aku untuk orang yang nak trade. Sebenarnya korang dah pakai satu teknik tu dah betul. Cuma cara korang melihat candle, ikut structure tu kena betul. Itu je. Itu bagi akulah apa yang aku faham, apa yang aku praktik, apa yang aku apply. Benda macam tu je. Pukul 2 pagi pun aku boleh buat. Time orang tengah tidur dulu. Okay, time orang tengah tidur. Aku harap video ni membantu